Korang pernah terfikir tak tentera negara kita ni buat apa je selain daripada tugasan hakiki mereka? Semua dah tahu Malaysia ni bukan negara berperang. Maka kita dah boleh agak dah tentera akan berlatih siap siaga nak elak apa-apa yang tak diingini terjadi kat negara kita. Macam kita tahu, tentera darat berperang kat darat, tentera udara menjaga ruang udara dan tentera laut kena kawal sepadan perairan. Tapi takkan itu saja? Sudah pastilah tidak. Selain pelihara kedaulatan kita, tentera sebenarnya adalah tertulang utama yang bantu pihak berkuasa tempatan. Ini tak ramai perasan, tapi cuba tengok waktu banjir atau apa-apa jua bencana misalnya, waktu tu mereka mesti turun punya. Maka kat sini saya nak kongsi kat korang info pasal Civil Military Cooperation ni. Ini kira kerjasama antara tentera dan juga pihak awam. CIMIC ni ada beberapa program. Dalam video ni saya nak cerita sikit pasal program Jiwa Murni PJM. Selain bina kerjasama antara tentera dan masyarakat, PJM ni sebenarnya nak tingkatkan kesedaran tentang pertahanan kita. Benda ni sebenarnya perlu sama-sama diperjuangkan oleh masyarakat awam. Dah faham ni, jom kita tengok aktiviti-aktiviti PJM. Sebut saja pasal kerjasama, skopnya dah meluas. Aktiviti PJM ni kadang baik pulih kemudahan rumah orang awam, surau, masjid, dewan, malah aktiviti gotong royong pun ada juga. Tak lupa juga pada bantuan perkhidmatan kesihatan pada orang awam, program pendidikan kepada kanak-kanak dan juga program kemasyarakatan yang lain secara in general. Contohnya, TLDM ni kan kita kenal lebih popular dengan panggilan Abang Navy. Baru-baru ni seramai 900 pegawai dan anggota daripada Fakulti Kejuruteraan Kapal Diraja Pelando turun padang beraksi kat Sekolah Jenis Kebangsaan Cina UING di Setiawan, Perak. Abang-abang Navy kita berkerah tenaga gotong royong buat kerja renovation lain macam cat, baik pulihkan kerusi meja yang dah rosak, tebang mana-mana pokok yang perlu, selenggara habis pendawaian kat bangunan semua tu. Of course bukan takat tu je. Kat Hutan Simpan Tanjung Burung di Pantai Remis ada satu program dipanggil Program Pemulihan Hutan Paya Laut. Siapa agak-agak korang yang tanam 3,000 anak pokok paya bakau kalau bukan abang-abang Navy kita yang serba boleh ni? Nampak tak kesungguhan tentera kita semua nak capai kesejahteraan dan juga kelestarian dalam masyarakat Malaysia ni? Sebenarnya nak cerita semua memang takkan habis sebab terlalu banyak aktiviti tentera Malaysia buat melalui CIMIC ni. Terlalu banyak sepanjang tahun ini sahaja. Tahun-tahun sebelum ni lagilah. Tak apa, lain kali kita cerita pula pasal sumbangan tentera darat dan juga tentera udara. Cuma kat sini korang dah tahu yang tugasan tentera kita bukan pada aspek pertempuran sahaja. Nation building ni merangkumi segala aspek dan segala peranan tu memang penting nak sokong keselamatan dan juga keamanan negara. Sebelum tutup video ni, saya nak ucapkan terima kasih buat semua tentera di ATM yang sentiasa komited jaga keselamatan dan pertahankan negara ni. This one is for you atas semua pengorbanan yang kalian semua lakukan.